profile macam ni, side dekat depan dia macam ni. Kena percaya tau. Sebab yang ni Cik punya jering lah 4 bulan macam tu Cik pakai. Yes, memang ada improvement. Ni korang tengok dalam muka Cik kan macam ni. Sangat nice tau. Kalau dulu muka Cik bulat macam ni kat bahagian bawah ni kan. So kalau korang nak mengelakkan daripada sagging, korang pakailah ni tiap-tiap malam. Ni nampak tak? Kalau korang lepas pakai 1 ke 2 hari dah rasa macam, itu maksudnya dia dah start shaping. Yes. Biasa kalau letak dekat bahagian dagu, make sure dagu bukan ni basuh mulut kat sini, lepas tu korang pakai macam ni tiap-tiap malam, pakai start pada malam sampai subuh. Lepas tu korang tengok dia punya feedback. Masa raya nanti tengok ada orang tegur ke tak ada orang tegur. Macam tu. Ini dekat bahagian sini, ini dekat bahagian sini. Nampak tak? Ini nak lagi dia ketat kan. Kalau ada macam orang muka kecil tu kan, korang tarik dia sampai ujung macam ni. Macam tu. Ni nampak tak? Harga dia murah. Yang paling penting muka korang sagging ke apa kan, dia boleh bantu naikkan balik. Kalau nak boleh beli kat beg kuning. Yang ni hot selling tau sekarang. Kalau tak best takkanlah share kan. Kalau nak muka shape macam ni, korang boleh beli kat beg kuning. Lawa kan?